Tengok ni, resepi Faiz menggunakan segala yang kita beli, yang kita bawa. Semua paprika, garis isap dengan white pepper. Lagi ada letak apa lagi? Tu je. Nasi dah siap masak. Ni keadaan kita tengah nak untuk balik hari ni. Hari ni hari last kita dekat London. Adik ni melalak je. Okey lah, bye-bye. Okey, kita dah berkemas semua. Nak balik dah. Kita kakak adik lah. Okey tak? Boleh? Ui, 30 kilo. Okey, angkat je, tarik je. Okey, jom. Kapetnya tak betul, nampak? Berbonggol-bonggol kapet. Mana Alisa? Kapet tak elok. Jalan je macam tu lah. Hai. Tak payah letak kapet lah macam ni. Susah lah keluar stroller sini dengan luggage. Tu bau rokok ni. Betul tak? Kenapa isap rokok macam ni? Hei. Buruk lah. Oh, tengok adik. Suara adik dah ni. Nangis tadi. Jangan letak tangan situ. Adik, tolong. Okay, masuk. Last day dekat London. So pagi ni pukul 8.20 kita orang decide untuk pergi dekat Oxford Street. Last tak pergi, maybe shopping sikit, tengok apa yang boleh beli ataupun mengopi kejap ke apa kan. Lepas tu kalau ada masa lebih sikit, mungkin kita akan singgah Hyde Park kejap. Sebab hari nak cek tupai. Bagus abang jaga adik. Daripada semalam sampai hari ni Alisa tengah meragam. So agak struggle sikit nak jaga dia. Mungkin sebab awal cuaca ke tak siap ke apa kan. So now kita kena pergi kiri. So hari last kita jalan-jalan dekat Oxford Street. So kita pergi Primark dulu. Sebab Primark buka pukul 8. Sekarang pukul 8.49. London ni baju. London punya baju. Baju murmur 8 pound. Salam. Astaghfirullah. Sebab kalau kat sini. Yelah. Tapi adik tak boleh jalan lah. Adik kena duduk lah. Duduk kan elok lah. Cik apa? Tahulah. Tak seluar lah kot. Saya nak seluar. Apa? Seluar santik-santik. Haris, pergi mana? Nak seluar santik-santik. Ada ke baju budak kat sini? Ada, tengok kat atas. Ada ke atas? Weh, tu. Ada apa? Grinch. Apa nama dia? Grinch. Ada mak jugalah. Cute. Ni, Mami. Ni, Mami. Ya. Cute. Berapa harga dia? Saya tengok mahal. Hai. Saya tengok harga dia berapa? Mana? Harga dia Ya tu. Frog jugalah. 70. Mami frog juga. Tapi adik nak yang mana? Tunggu. Bagi lah tu. Yang tu? Yang tu apa? Bear? Ambil lah satu. Ambil bagi adik. Adik nak tu. Dadah. Yum. Ya Allah, baju The Grinch kelakarnya. Tengok ni. Ni apa? Oh. Ya. Jom lah. Kita dah ada dah. Kita dah ada dah. Yang dinosaur tu. Semua pasal Christmas je dah sekarang ni. Jom. Ni, Mami. Apa tu? Tengok. Oh, sabun. Nah, letak.
Ni lagi comel. Oh, comel. Bukan yang ni. Oh, socks. Suka sangat lah dengan benda tu. Adik suka sangat. Ya. Asal awak ada bawa slipper? Ah, ada? Kenapa? Tak ada apa? I tak bawa. I Oh, tak ada. bawa. Slipper Adidas saya pakai. Kecil ya. I tak bawa. Saya bawa crop. Yang adik-adik suka. Mami nak tangkap gambar adik sekejap abang tepi. Ha, adik suka. Melissa suka kan? Nah. Nah. Nanti, Mami nak tengok dulu. Tengok comelnya bag. Bag-bag Alisa. Ni baju-baju sejuk. Ni handbag-handbag tepi. Macam mana tadi? Awak bag ganti bag ni dia. Ya. Alah, nyampahnya. Anjay. Ya Allah, ya Tuhan. Oh. Cantik? Tak cantik, dia besar. Mana ni? Ni wear. Yang ni. Ya. Ha, ni cantik. Pegang. Oh. Tak ada bawa ni dulu. Ni ada juga. Cantik kan? Dia color pink. Kita minat yang ni, tapi ada yang junior size je. Tapi junior size dia pun besar juga sebenarnya. Tengok ni. Cantik. Harga dia 55 pound. So dalam 300 lebih jugalah. Ni seluar dia 55. This one 80 pound. 85 pound. Yang Alisa. Tak tahulah kenapa dia suka sangat angkat-angkat baju gitu. Dunia ni lah. Jom, jalan dulu. Jom lady. Tengok ni. Ni dia punya creator control tu. So dekat Pret memang Pomegranate. Yes. Mami yang tak reti cakap Ni ni pomegranate. Ya. Buah tu pun ada dekat dalam Al-Quran kan. Dekat Pret, akan merindui Pret ni. Always, setiap hari mesti datang beli buah. Bagus tu kat sini. Banyak session untuk jus-jus juga. Healthy lah. Tengok baby tengah susu. Baby tengah susu sambil tidur. Sedap. Jangan buang balik sampahnya dalam tu. Sampahnya buang balik dekat dalam paper bag ni ke. Lepas ni kita nak pergi Hyde Park. Buang kat sini dah, Mami. Ni letak plastik. Okey. Tak ingat dah kali berapa datang sini. Banyak kali dah datang sini. Sebab dia berdekatan dengan rumah. Walaupun dia punya playground kecil je and banyak yang tak boleh main.
Tapi tetaplah datang sini best. Oh, nampak. Apa mulut penuh. Apa yang best ni kat playground dekat area-area London ni, dia berpagar tu. So kalau nak masuk pakai pagar tu. So anak-anak bebas main dalam ni, tak adalah hilang ke apa ke kan. Coffee shop ni dia sebenarnya buka, dia belah depan sana dia buka. Awak ada. Oh, okey. Adik. Banyaknya bird. Bird. Lagi. Sekejap. Selesai dekat Daddy pegang playground, ni satu. kita pergi dekat depan dia. Janganlah. Sini. Dah dekat sangat ni. Ada tahi banyak. Nah, hati-hati tau. Banyak gila tahi kat bawah ni. Aris tengok tahi jangan langgar tahi. Kita bagi dia roti. Wah, banyaknya. Haris, sini Haris. Sekarang dah pukul 12. Kita dah nak balik dah. Tu marah. Marah kenapa? Oh, ni yang besar ni datang. Ouch! Ow! Gigil lah. Awak ni datang dekat kenapa? Besarnya awak tu. Aku sakit. Daddy nak Daddy. Tengok ni. Daddy nak. Dia lari kan. Tengok kawan-kawan semua kejar dia. Sakit gila. Gigit. Tak, kayu ni kat air sikit. Letak kayu ni kat air sikit. Depan tu. Sabar tuan. Cantiknya sini. Ni ke Rose Garden tu, Daddy. Maybe. Oh, ni toilet. Jom pergi toilet. Allah, kena kepala mami bang. Pergi toilet. Nah, Alisa. Mami pergi toilet. Nah, Alisa. Mami. Pergilah depan tu, Aris. Nak main depan tu. Nak main air. Apa tu? Baju apa tu? Wah, ni bersihkan sewa ke ni? Sensitive yang to me. I want to you. Daddy mana air? Jalan lagi depan. Besar Hyper. Besar sangat. Kalau ada dekat Arsenal. Kita dekat RCC kan? Dekat RCC tak ada. Bergegar lah. Apa gegar? Ni? Ada. Saya bergegar. Dia stable. Stabilize. Sini Sri Aris. Wah, ada apa ni? Ni yang Oriel Diana. Diana Chris. Ini tu. Fountain. Cantik apple. Ini yang I nak pergi tu. Apa tu? Okey. Dia tutup. Jalan. Tempat apa tu? Tempat untuk berdiri lah. Nah, adik nah. Apa Daddy apa? Tempat untuk berdiri lah. Adik nah. I nak berdiri juga. Alisa, dia Tak tutup boleh, Aris. dia tutup. Alisa nah. Tutup. Nah. Kita dari Hyde Park Playground tadi, kita cuba cari trail untuk jalan balik ke hotel. Sangat sini. Dalam berapa minit jalan kaki? 20. 20 minit. Menikmati kawasan Hyde Park ni. Kita nak set lah Aris. Tengok dok tu berak. Lalu situ. Nampak dok tu tengah berak tu. Nanti Dok kau tu berak. tahi dia. Jadi dia pijak lah tu. Ih, dok tu berak.
Beriuk berak. Macam dia berak. Tak apa. Pilih elok Aris. Dah. Cantik kan jalan ni? Mom, Daddy. Kenapa Daddy ni? Oh, macam adik minta. Jadi elok awak macam tu je. Tak cantik. Cantik jalan ni. Depan hidung. Depan tu ada statue kuda. Nah. Alisa, nak. Alisa. Okey ni, jauh dah orang. Dia tak gambar jap. Okay, go. Okey, jom. Oh, Aris. Dia nak main. Banyak dok lepas lah kat sini. Aris. Aris. Tengok macam tu. Tengok macam tu. Tengok dok tu, dok pelik tengok Haris. Apa Haris tu? Banyak dok lepas kat sini. Cute. Cute kan Lisa? Cute kan? Budak tengok budak. Oh penat, busy. Ni adalah pokok yang ni adalah pokok ke-25. Ah. Tengok dok tu. Pokok ke-57. Oh. Kita nak balik dah. Jom, Halia tak try lagi. Jom. Balik dah. Hati jom. So kita dah sampai kat airport. Tadi aku naik kereta ni dengan Syam. Lupa nak rekod dalam kereta ni sebab duduk sembang kan. Sampai lupa rekod. Nama dia Daddy. Dia kata nama dia Syam. Oh, dia Nah. kata. So kos untuk yang hantar daripada Grand Plaza ke sini dalam 80 pound. Kira sangkut. Sekejap. Jangan. Kira okey lah kos dia. Sebab tengok dekat Uber pun, untuk Uber SL lebih kurang juga harga dia. So orang Malaysia kita support. Dan dia pun explain, bagi something info pasal London dan semua. So at least dalam masa yang sama kita dapat info yang banyak. Next time mungkin aku datang sini, aku akan road trip ke Scotland kot. So sewa kereta, kita akan ke Scotland insyaAllah next time. Jom. Mungkin kita akan plan dalam next 2 year. minggu? 2 minggu lah. 2 minggu. Sebab dia kata kalau direct Scotland memang jauh sangat. So kita kena berhenti lah. Wales dia kata best. York cantik. Berhenti Manchester semua kan. Manchester. Next time lah. Tengoklah camper van ke apa kan. Alah, camper van ke? Saya lebih suka nak duduk kat rumah yang cantik. Boleh lah plan. Rumah yang cantik. Okey, kita dekat Terminal 4 sekarang. Alisa tengah tidur dekat dalam stroller. Banyak barang kita. Haris tengok dia. Dia relax, dia tak pakai baju sejuk. Rasa itu. Abang kata tadi dia nak makan tadi. Dah nampak ke? Nasi ada lagi? Dah, saya dah BUANG. Asal? Sini makan apa tak ada? Oh, Sali tak makan nasi lemak. Oh. Kita pergi kat hotel sekejap tu baru hari jadi lapar. Macam tengok Etihad. Kita pukul berapa ya kita kena ni? 7. So sekarang pukul 3 dah boleh check in lah. Tengok mana Etihad. Tu Abu Dhabi. AC Pukul 3.50 lah. 3.50. Okey. Kamu ala share ke ala Tak ada lagi. Okey. Boleh lepak mana ni? Sekarang pukul berapa ni? 3.10. Sekejap ni, kita nak tunggu dulu. Espresso bar. Kejap lagi. Sabar. Pakai beg dulu. Okey. Tak payah. Tak boleh. Budak dah tak sabar sangat-sangat nak pakai baju. Baju apa bang? Baju Bola. MU. 55 pound.
300 lebih satu baju. 200 lebih. 300 lah saya cuba convert tadi. Ya. Pakai. Heathrow Airport Terminal 4 ni sangat-sangat kecil lah. Yang ada betul-betul Cafe Nerd ni, Cafe Nero ni, Co-Pilot Bar Kitchen dengan WH Smith. Tu je lah. Lepas tu depan tu dah all departure dah. Yang tepi-tepi ni semua gate. A, B, yang tu GH. Kita pukul 3.50 baru buka. Dia punya tu gate untuk check in. So nanti baru masuk kan. Kita beli pistachio latte tapi tak sedap, rasa peppermint. Pergi minum je lah. Mahal. So total ni air orange, ada muffin, Haris lapar tadi, dengan kopi ni. Total 10.5 pound. Dalam 60 lebih lah. Belah Cakap. Hello. Sekarang kita tengah kita tengah buat apa tadi? Tunggu flight. Sekarang kita tengah tunggu flight. Dekat keluar sekarang macam dah petang. Nak malam dah. Dah malam dia cakap. Nak malam dah. Nak malam dah dia cakap. So, tadi kita tengah makan muffin tu tadi. Okay, lepas tu I minum orange juice. Muffin tadi. Sedap orange juice. Tu. Orange juice ni sedap. Tu, Mai minum kopi. Jadi, minum apa? Jadi minum kopi juga. Air kosong. Haris, I minum yang sama air orange. Ni Sedap tak muffin tu? Muffin apa yang ada beli? Muffinnya muffin blueberry. Tak sedap sangat lah sebab blueberry Haris tak suka. Blueberry yang warna merah aja I suka. Sebab yang warna merah dia manis. Macam masih tak ada. Kita dah check in. Lepas tu tengah tunggu boarding buka. Sementara tu main dulu dekat sini. Seronok tak ada orang. Heathrow ni kecil je. Terminal 4. Abang main. Abang 1, 2, 3. Seronok ya. Lajunya bang. Mana masuknya? Mami nak tengok. Kat mana masuknya? Atas, pergi sana. Macam tu. Pergi lagi. Bawa adik pula. Bawa adik. Tu. Adik sentiasa nak main aeroplan. Betul. Sekarang pukul 6.30. Kita punya flight 7.20. Kita duduk dekat tepi ni. Madam. Oh, ada ketut. Tengok wajah Aris tak? Tengok wajah Aris. Snapdragon. Snapdragon. Yang sponsor dia pergi Hawaii hari tu. Jom. Aku tak keburu Jom. Aku tak keburu Okay. Tiba. Let's go. Ada pegang? Ada. Pegang. Haris pakai beg Haris. Yang tu Mami pegang. Ui, jangan baling. Jangan balik. Ni Haris pakai. Tak keburu. Okay.
Daddy, ni nak buat apa tu, Daddy? Ni naik apa, Daddy? Naik flight Etihad. Daddy, hai. Yang tu. Yang tu lah. Ya, ya. Yang tu. Ya. Good evening, everyone, and welcome to today's Etihad flight. Dummy, please remain seated and in the boarding area here while we explain the boarding process. Etihad Airways flight E1 Passport yang baru khas. shortly through gate number 12. Please now identify your seat number on your boarding pass. 4%. Seated until your seat belt is full. Etihad Airways now invite you to most Haris. Dia simpan je lagi. Mr. Muhammad Azul. Yep. Thank you. Baru dekat saya punya tag dan Amidis. Dia kata Alika punya tag nama saya. Okey. Apa boleh dengar? I think it's Kita dapat tempat duduk yang paling depan berdekatan dengan bassinet. Ni kalau apa? Pakai. Untuk leher. Ni untuk buat chicken potato, salad, passion fruit, cheesecake, roti dengan butter, air kosong. Ada jus tapi malas. Risau tidur. Korang pun tidur. Mami makan dulu.